Ujian psikometrik KP5 KDN dah dekat. Jangan tertipu dengan soalan macam ni. Kalau anda dipanggil ke ujian psikometrik penolong pegawai penguatkuasa KP5, tahniah dulu. Tapi anda kena hati-hati sebab ujian ni bukan nak tengok siapa yang paling pandai, dia nak ukur siapa yang paling layak dari segi sikap dan nilai diri. Dalam ujian ni, soalan akan uji 3 aspek utama. Yang pertama, integriti dan amanah, boleh dipercayai atau tidak bila berdepan kuasa. Yang kedua, kawalan emosi dan ketegasan. Macam mana anda bertindak bila situasi tegang. Dan yang ketiga, kerjasama dan tanggungjawab. Adakah anda boleh kerja bawah tekanan dan dalam pasukan? Contoh soalan pertama, saya pernah tidak bersetuju dengan arahan ketua, tapi saya tetap melaksanakannya kerana menghormati kedudukannya. Cadangan jawapan setuju. Ini kerana nilai disiplin dan hormat hierarki penting dalam penguatkuasaan. Tegur boleh tapi tetap ikut saluran. Contoh kedua, ketika operasi rakan saya membuat keputusan yang silap. Saya akan membetulkannya di hadapan semua supaya orang tahu saya betul. Cadangan jawapan tidak setuju. Penguatkuasa sejati tak menjatuhkan maruah rakan sekerja. Tegas tapi beradab. Contoh soalan ketiga, jika seseorang pesalah menunjukkan rasa kesal, saya akan kurangkan ketegasan agar dia tidak berasa terhina. Cadangan jawapan tidak setuju. Empati bagus tapi ketegasan mesti kekal. Penguatkuasaan bukan ruang untuk kompromi pada prinsip. Contoh soalan keempat, saya percaya semua individu boleh berubah jika diberi peluang kedua. Cadangan jawapan sangat setuju. Nilai kemanusiaan tetap perlu dalam diri penguatkuasa, bukan robot, tapi manusia berprinsip. Contoh kelima, saya lebih suka melapor terus kepada pihak atasan jika rakan sekerja melakukan kesalahan tanpa berbincang dengannya dulu. Cadangan jawapan tidak setuju. Tindakan terburu-buru boleh ganggu pasukan. Profesional lebih utamakan semangat setiakawan dan tata cara. Sedikit tips tambahan, baca setiap soalan sampai habis. Ada yang tersembunyi maksud berlawanan. Jawab secara konsisten. Jangan nampak terlalu keras tapi jangan lembik juga. Ingat, penguatkuasa dinilai pada nilai, bukan emosi. Kalau calon-calon nak lebih faham dalam cara baca perangkap soalan psikometrik dan nak latih diri dengan ratusan contoh soalan macam ni, klik je link dekat bio ataupun DM Cisu. Dalam rujukan tu semua lengkap. Ada contoh soalan dengan huraian dan strategi, siap dengan 100 contoh soalan bonus khas untuk KP5 di bawah KDN.